Adakah dark empath akan rosakkan orang lain selain daripada narsistik, iaitu dia punya dendam? Empath sebenarnya menyembuhkan, kan? Tapi bila empati disalahguna, lahirlah makhluk yang senyap tapi beracun, iaitu dark empath. Dark empath ni bukan tak ada empati, mereka ada. Tapi digunakan bukan untuk memahami, menyembuh orang, tapi untuk mengawal. Mereka faham perasaan orang lain, tapi mereka juga tahu macam mana nak manipulasi perasaan tu. Jadi adakah mereka akan rosakkan orang lain selain daripada orang narsistik? Ya, jadi hati-hati. Mereka akan guna cara halus. Cara dark empath merosakkan orang ialah dia buat korang rasa selamat, tapi sebenarnya terikat. Dia dengar masalah korang, beri perhatian, tapi dalam masa sama, dia tanam rasa bergantung. Dia akan kawal kau. Dia tahu titik lemah emosi korang. Dia ada tingkat level EQ. Bila kau mula sembuh, dia trigger semula trauma lama. Kau rasa dia je yang faham perasaan kau, emosi kau. Tapi sebenarnya korang tak sedar, dia lah punca luka baru dalam hidup korang. Dia tak jerit, dia tak ugut. Tapi dia akan buat korang rasa bersalah diam-diam tau. Korang akan mula rasa bertanggungjawab nak jaga hati dia sentiasa dan berikan apa saja yang dia minta. Dan dalam proses itu, kau dah hilang diri korang. Dia dah ambil semuanya. Dark empath tak bising macam narsis. Tapi dia baling pisau guna senyuman sinis. Kalau korang pernah jumpa orang macam ni, komen pernah. Saya Rahma, seorang penulis. Dapatkan buku saya tentang narsistik dan dark empath. Klik link bio.